untuk memberikan peserta kita cara untuk berhadapan dengan masyarakat, membuat pengucapan awam di hadapan khalayak supaya mereka ini lebih berkeyakinan dan juga lebih profesional bila mengawal situasi. Untuk slot saya hari ini dan besok, saya akan tekankan tentang penyediaan rangka ucapan dan seterusnya latihan praktikal akan saya lakukan esok. Saya dapat mempelajari berbagai teknik nada dan penggunaan bagaimana berkomunikasi dengan audiens apabila kita menjalankan pengucapan awam agar menjadi seorang yang lebih profesional. Ada banyak sangat input yang saya dapat, antaranya bagaimana persediaan kita menghadapi audiens, macam mana kita nak berucap di depan orang ramai, macam mana kita nak counter rasa nervous. Bila kita dah masuk kelas ni kita tahu even nak pegang mic tu pun ada etika dia. Banyak input yang saya terima dalam kursus ini, termasuklah cara vokal dan sebagainya. Untuk peserta kursus kali ini, ambillah ilmu yang diajar dan amalkan bila balik ke jabatan masing-masing. Dapat membantu apabila berucap di jabatan masing-masing ataupun di khalayak ramai dengan kaedah yang betul, mengikut tata cara yang sesuai berkaitan dengan pengucapan awam ini. Bila saya keluar daripada kelas ini, saya dapat meningkatkan ataupun upgrade skill saya untuk kebolehan diri saya sendiri, untuk menunjukkan bakat saya sendiri, bukan untuk diri sendiri dan juga jabatan. Kursus sebegini harus ditingkatkan atau dihebahkan kepada semua rakan-rakan dari agensi kerana kursus sebegini banyak membantu kita dalam urusan kita apabila berada di lapangan. Jom kursus di IPTA, IPTA terbaik. IPTA for all.